Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Sabah 2023 kertas 1 soalan 7. So tajuk dia adalah sukaran membulat. So dia cakap ini adalah sektor POQ dan segitiga MON lah. Mereka terterap dalam sebuah bulatan berpusat O. So jejari bulatan dia adalah jejari bulatan dan jejari sektor POQ masing-masing ialah X dan Y lah. Lepas perimeter sektor minor MON ialah tiga-tiga ni. Loss kawasan beroleh adalah ni. Soalan A, dia minta kami cari sudut minor MON dalam unit radian. Okay. So sudut minor MON 360 tolak 280 itu tinggi. Kami darab dengan 2.142 per 180. So sini gambar tepat approximate 1.3964 rad. Okay. So soalan B, seterusnya dimintakan kami cari nilai X dan Y pada integer terdekat. So kami guna info dia lah. So perimeter sektor minor MON 3397. So sini adalah 2X campur X darab dengan 1.3964. Okay. So sini sama dengan ni. So bermaksud 3.3964X sama dengan 3397. So bermaksud X akan approximate to 10. Untuk Y pula kami guna loss kawasan beroleh sama dengan 15.03. Loss kawasan beroleh adalah segitiga OMN tolak sektor OPQ. Okay. So bermaksud 1/2 lagi 10 square sebab X kamu sudah dapat di sana mah. Sebab tu darjah dia sin 80. Ni segitiga mah. Kami tolak dengan sektor 1/2. Ini kami tak tahu lah y square. Sudut 1.3964 equal to 50.03. So this one we will get the value in here 99.2404 minus 0.6982 y square sama dengan 1503. So maksud 0.6982 y square sama dengan 34.2104. So y square equal to 48.998. So y lebih besar bersifar. So y menghampiri 7.